الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتحنا بفتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini masih lagi bagi kekuatan taufik hidayah kepada kita untuk kita sama-sama datang dalam slot pengajian aqidah kitab Matan Ummul Barahin ini dalam rangka memperkemahkan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kelas pertama selepas Hari Raya Aidil Adha ni, kita berhenti dahulu sebelum raya kitab Ummul Barahin ini pada muka surat 8 kitab Jawi. Muka surat 8 yang mana kita membincangkan tentang fasal fima yastahilullahi ta'ala, fasal pada menyatakan barang yang mustahil bagi Allah Ta'ala, yang mana kita sudah masuk pada baris ketiga, wal mumathalatu lil hawadith bi an yakuna jirman أو تأخذ ذاته العالية قدرا من الفراغ أو يكون عرضا يقوم بالجرم. Kita membincangkan tentang sifat-sifat yang mustahil pada akal kita nak letakkan sifat itu pada Allah Ta'ala, yang mana 20 sifat juga. Dia adalah lawan bagi 20 sifat yang pertama. Kita telah bincangkan lawan bagi wujud itu adam, wajib. Lawan bagi kidam itu hudus ataupun hadis. Lawan bagi baqa itu turubul adam, kedatangan tiada bagi Allah Ta'ala. Dan kita telah bincang separuh tentang lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala dengan sekalian makhluk dia adalah mustahil. Kalau kita nak kata mumathalah, bersamaan Allah Ta'ala itu lil hawadith dengan sekalian makhluknya. Okey. Jadi dia taswir ataupun dia nak bentuk rupa. Bagaimana yang kata menyamakan Allah Ta'ala dengan sekalian makhluk dia, maka dia tafriq situ, dia jelaskan situ lebih lanjut. Kerana dalam banyak-banyak sifat ni, yang tempat tergelincir kaki-kaki manusia dalam akidah ni dalam bab ni. Dalam bab menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk dia. Maka dia buat taswir di situ bi an yakuna jirman, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk dia itu dengan cara mana, dengan rupa mana? Dengan cara mengiktikadkan dalam hati kita bahawasanya bi an yakuna jirman, bahawasanya Allah Ta'ala itu satu jirim, satu jisim. Apa maksud jirim? Maka dia terangkan lagi, yakni ta'khuzu zatuhul aliyatu qadran minal faraq. Maksud jisim sini, kalau kita simpulkan dalam hati kita, bahawa zat Allah Ta'ala itu mengambil zat Allah Ta'ala yang tinggi itu. Tinggi di sini maksud tinggi martabat, tinggi kedudukan, bukan tinggi saiz, ya. Zat Allah Ta'ala yang tinggi itu mengambil ruang
daripada banyak-banyak ruang. Itu maksud kita letak Allah Ta'ala itu sebagai jirim. Seolah-olah kita nak bagi tahu yang Allah Ta'ala juga mengambil ruang daripada ruang-ruang yang lapang, ataupun mengambil lapang daripada lapangan. Kenapa yang mengambil ruang daripada ruang-ruang itu adalah sifat makhluk. Orang yang makhluk yang berjirim itu seperti saya ni tuan-tuan, berjirim batu bata, dinding ini, kipas ini yang kita nampak ni, tumbuh-tumbuhan, pokok kayu dan sebagainya, itu jirim. Dan setiap jirim itu dia mengambil ruang daripada ruang-ruang. Itu maksud dia. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala pun nak ada, dia pun terpaksa mengambil ruang daripada banyak-banyak ruang tadi. Macam saya sekarang mengambil ruang di sini, dalam surau Nanding ni, Al-Munir ni, banyak-banyak ruang. Saya mengambil ruang di sini. Kemudian saya bangkit daripada sini, saya tak beruang lagi ke? Adakah saya tak beruang lagi? Ya, memanglah saya bukan beruang, saya manusia. Maknanya saya tetap beruang. Sekarang saya sedang beruang di sini, sekadar tubuh saya. Kalau kata surau ni nanti, dengan kuasa Allah Ta'ala datang turun salji nanti, contoh, semua freeze, kerah belakang, termasuk saya. Kemudian orang tanggal buang saya daripada sini, nampak ruang yang saya ambil. Kemudian lepas tu kalau saya bangun, bangkit pada sini, saya tak beruang lagi kan? Tak, saya tetap mengambil ruang. Di mana tempat yang saya lalu, saya pergi, saya mengambil ruang di situ. Jadi kita ni sebagai makhluk yang beruang, berruang. Kalau kita tulis kemudian ada tanda-tanda tanda dua, beruang. Kalau tak ada tanda tu jadi beruang. Beruang ni sentiasa mengambil ruang. Hatta kalau saya naik motor, saya mengambil ruang di sepanjang jalan yang saya naik motor tadi, saya mengambil ruang di sana. Jadi kalau kita nak kata Allah Ta'ala pun mengambil ruang begitu, jadi seolah-olah kita kata Allah Ta'ala itu jisim. Sebab tu dia kata mumatsalah. Mustahil akal kita nak hukum kata Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk dia dari segi mengambil ruang itu. Kenapa? Zat yang mengambil ruang itu adalah zat yang berjisim. Sedangkan Allah Ta'ala itu satu zat laisa bijismin, bukan jisim. Laisa bi'arabin, bukan arab. Laisa bijauhar, tidak jauhar dan sebagainya. Nampak tu tak? Maka sebab tu dia kata bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah jirim ataupun jisim. Apa maksud jirim jisim? Yakni mengambil Allah Ta'ala zatnya yang tinggi itu satu qadar, satu ruang daripada banyak-banyak ruang. Jadi kalau kita faham Allah juga mengambil ruang daripada banyak-banyak ruang, maka Allah Ta'ala samalah dengan makhluk dia, dengan makhluk yang berjisim. Maka itu tidak mensabitkan mukhalafatuhu lil hawadis, malah kita meletakkan sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala itu sama dengan sekian makhluk dia. Itu dari segi satu part. Part yang kedua pula, au yakuna fi jihatin, ataupun kita pegang, kita percaya ni adalah Allah Ta'ala itu berada pada satu jihah, satu arah, satu pihak bagi jirim. Kita faham Allah Ta'ala ni baik dia bukan jirim, tapi dia duduk di satu pihak, satu arah, satu sudut bagi jirim. Macam mana? Allah duduk di sudut kanan matahari kau, kita letak lagu tu. Allah Ta'ala duduk di sudut kiri matahari kau. Allah Ta'ala duduk di bawah langit kau. Allah Ta'ala duduk di sudut atas langit kau. Tak boleh kita i'tikad lah betul. Kenapa dia kata kalau kita kata au yakuna adalah Allah Ta'ala itu pada satu jihah, satu arah daripada jirim,
Maka sebelum ada jirim tu Allah duduk mana? Tak? Yang kita kata, kalau kita kata Allah Ta'ala duduk sebelah kanan arash, sebelah kiri arash, sebelah atas arash, sebelah bawah arash, maka sebelum ada arash tu Allah duduk mana? Yang kita boleh kata duduk kanan, kiri, atas, depan tu, sebab ada jirim yang kita nak ukur tu. Mana? Sebelah kanan matahari, sebelah kiri matahari, sebab ada matahari. Habis tu sebelum ada matahari Allah ada belah mana? Tu. Tengok ni. Ni tisu. Ni air mineral ni. Air mineral ni duduk sebelah kanan saya. Duduk sebelah kanan tisu. Tuan-tuan duduk mana? Sebelah kanan ke kiri? Kiri. Kalau atas, air mineral duduk sebelah atas tisu, bawah sebelah bawah tisu. Habis kalau tisu tak ada, dia duduk belah mana? Tak boleh nak ukur kan? Begitu kita kalau kita Allah Ta'ala duduk duduk sebelah kanan matahari contoh, atas sebelah kiri matahari. Matahari Allah di sini, auzubillah, ini takribul faham, nak bagi mudah faham. Kiri matahari, kanan, bawah, atas matahari. Habis sebelum ada matahari Allah duduk mana? Kenapa matahari itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab tu kita tak boleh kata Allah Ta'ala itu ada baginya jihah, ada arah, ada sudut. Kemudian timbul persoalan lagi. Allah Ta'ala kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala berada di atas arash. Macam mana ayat dia? Surah Taha. Surah Taha macam mana ayat dia? Alal arshis stawa, alal arshis stawa. Allah beristiwa di atas arash. Itu Allah Ta'ala kata istiwa. Allah Ta'ala tak kata dia duduk. Istiwa itu ada 15 makna dalam bahasa Arab. Ada makna yang kena dengan Allah Ta'ala, ada makna yang tidak kena dengan Allah Ta'ala. Salah satu makna istiwa, istiqrar, menetap di atas arash. Seperti mana saya istiqrar alal kursi ni, saya menetap di atas kursi lagu ni. Itu tak kena dengan Allah Ta'ala. Ada makna yang kena dengan Allah Ta'ala, yakni qahir, Allah menguasai arash. Istawala, Allah menguasai arash. Jadi ada makna yang kena dengan zat Allah, ada makna yang tak kena. Allah Ta'ala tak sebut dia menetap, dia duduk jalisul ala arash, Allah duduk atas arash, itu tak kena. Lagi pula itu ayat mutasyabihat. Itu kita bincang lain. Ayat mutasyabihat ni kita tak boleh telan bulat-bulat. Allah Ta'ala kata Allah ada tangan, ada wajah, kita telan bulat-bulat. Allah ada tangan, Allah ada muka. Tak boleh. Dia ada cara bagaimana kita nak interaksi dengan ayat-ayat mutasyabihat. Tu faham tuan-tuan? Jadi pertama, Allah itu bukan jirim. Yang kedua, mustahil. Mustahil pada akal lah. Mana akal kita tak boleh brain kalau kata Allah Ta'ala itu berada di sebelah ataupun di sudut mana-mana jirim. Di sebelah, di sudut matahari ke, di sebelah bulan ke, di sebelah bintang ke, di sebelah bumi ke, di sebelah Pluto ke, arash hatta. Tak boleh kita kata lagu tu, kerana itu adalah lawazimul jisim. Dia adalah panggil benda-benda yang lazim bagi jisim. Au yakuna fi jihatin, atau adalah Allah Ta'ala itu pada satu arah bagi jisim. Au lahu huwa jihatan, au lahu, ataupun baginya Allah Ta'ala itu huwa jihatun, dia ada arah, dia sendiri itu arah. Allah Ta'ala itu sendiri ada arah. Macam kita ni, saya ni ada arah saya, ada jihah. Kepala ni jihah atas saya, kaki adalah sudut bawah saya, tangan kanan adalah sudut kanan saya, kiri sudut kiri saya. Itu kenalah, sebab saya ni makhluk, saya ini jirim. Adapun Allah Ta'ala, bila kita tak awal-awal lagi Allah Ta'ala itu bukan jisim, bukan jirim, maka tak sah kita nak letak makna adanya jirim, adanya jihah, adanya arah, adanya sudut bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dua perkara tak boleh kata-kata. Pertama, tak boleh kata Allah Ta'ala itu duduk di mana-mana sudut daripada jirim. Ni matahari Allah duduk sudut kiri, kanan, atas, bawah. Ataupun Allah Ta'ala itu ada arah, ada jihah. Jihah atas Allah, jihah bawah Allah, tak boleh kata. Tak boleh kata jihah atas Allah ampunkan kita,
Jika bawa Allah Ta'ala tak ampunkan kita, tak boleh. Sebab itu adalah lawazim bagi makhluk, lawazimul bagi jisim. Aulahu huwa jihatun, au yataqayyada bimakanin au zamanin. Ataupun taswir yang ketiga, mustahil otak kita tak boleh brain kalau kata Allah Ta'ala itu terikat dengan masa. Allah terikat dengan masa. Macam mana kita terikat dengan masa di antara masjid Maghrib dan Isyak, terikat. Mengajar-mengajar kejap bunyi tok terikat dengan masa. La yamurru alaihi zaman. Allah Ta'ala tidak diliputi dan tidak dilalui oleh masa. Kenapa? Masa tu hak dia cipta. Apa itu masa? Masa kalau ikut ahli falsafah dia al-harakatul falak, pergerakan falak, bulan, matahari dan sebagainya. 29 ataupun 30 pergerakan bulan itu jadi satu bulan. Satu tahun ada 365 hari. Apa itu bumi ini mengelilingi matahari cukup 365 jadi setahun. Itu dikira masa. Habis tu tak ada habis tu. Habis tu sebelum adanya matahari nak kira masa macam mana? Sebelum adanya bulan nak kira masa macam mana? Tak boleh nak kira masa, tak boleh nak kira bulan lah. Sebab apa? Bulan dan masa itu dikira daripada pergerakan falak, perjalanan bulan, perjalanan matahari dan sebagainya. Jadi sebelum ada bulan, matahari dan sebagainya, mana pergi masa tu? Sebab itu Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa. Allah Ta'ala tidak dilalui oleh masa. Dan juga Allah Ta'ala, dia pergi makan dulu. Kita tadi saya jelas tentang zaman, faham masa. Allah Ta'ala tak terikat dengan masa, kerana masa itu adalah masa-masa sebenarnya amrul iktibari. Masa ni kita boleh nampak tak masa? Dia amrul iktibari, nampak masa? Tak nampak kan? Yang yang nampak jam, pergerakan jam tu nampaknya. Hak nampaknya jam, masa tu tak nampak. Masa itu juga amrul iktibari sebenarnya. Jadi masa-masa ni dia amrul iktibari. Kita fahami daripada pergerakan bulan, pergerakan matahari dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala, saya ulah masa dulu baru pergi zaman, tidak terikat dengan masa. Dan juga yataqayyada bimakanin. Allah Ta'ala itu, kalau kita kata Allah Ta'ala itu terikat dengan makan, dengan tempat, itu pun mustahil. Allah Ta'ala terikat dengan makan, tempat, itu juga mustahil. Sekarang kita pergi apa makna makan? Makan tu apa? Kalau kita tahu lepas ni pergi kedai mamak makan, itu lain. Ni makan bahasa Arab. Makan ni bagi orang awam, kita faham makan ni. Sekarang kita berada di tempat mana? Di surau Nanding. Itu saja kita faham makan. Kita pergi kedai mamak nanti kita faham kita berada di kedai mamak. Kedai mamak itu makan kita. Walaupun kita makan di kedai mamak. Faham tak? Tu. Itu bagi orang awam. Sebenarnya makan ni, menurut ulama ahli kalam, makan ni sama dengan yang saya sebut tentang beruang tadi. Dia nak ulang tak makan zaman ni panjang lah. Dia dalam ilmu yang khusus, ilmu makulat. Jadi mudah kita nak telan, nak hadam malam ni. Makan ni adalah ruang yang diambil oleh satu jirim tadi. Itulah makan bagi makhluk tadi, bagi jirim dan jisim tadi. Ruang yang sekadar mana satu jisim itu ambil ruang, itulah makan tempat bagi dia. Faham tak? Sekarang saya duduk atas kursi, banyak mana ruang yang saya ambil. Inilah makan bagi saya. Tuan-tuan mengambil tempat, mengambil ruang di mana banyak-banyak ruang dalam surah Al-Munir ni, tuan-tuan ambil ruang di sana, itulah makan bagi tuan-tuan. Ini istilah yang betul bagi makan, tempat. Jadi tuan bertempat di sana, di tempat masing-masing. Bila saya bangun nanti saya bertempat di situ. Kemudian saya berdiri atas saf, nanti nak sembahyang saya sedang bertempat di situ. Lebih kurang makna berruang. Jadi saya mengambil tempat di situ. Itu masuk makan dalam istilah yang sebenar. Bukan sekadar luar. Ini makan yang umum ni.
Duk mana? Kalau isteri tanya, abang duk mana? Saya duduk di surah Al-Munir. Jangan jawab mengikut ahli kalam pula. Oh, saya sedang berruang di antara banyak-banyak ruang di surah Al-Munir, di surah yang pertama. Jangan cakap macam tu. Pening pula isteri kita nanti. Itu masuk makan. Jadi makan dengan makna itu, bila kita tolak awal-awal Allah Ta'ala itu bukan jirim. Apa maksud jirim? Mengambil Allah Ta'ala yang tinggi mengambil ruang daripada banyak-banyak ruang. Bila kita tolak jirim, automatically akan ternafi yang Allah Ta'ala itu bermakan, Allah Ta'ala itu bertempat. Kenapa makna makan, makna tempat, makna jirim itu hanya sah bagi makhluk yang berjirim dan berjisim, bukan bagi Allah Ta'ala yang mencipta jisim dan jirim itu. Boleh faham Hak ni dia nak ulas, dia nak taswir tentang mumathalah, mustahil kalau kata Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk dia. Jadi mustahil kalau Allah Ta'ala itu terikat dengan tempat au zamanin. Panjang lagi kalau ulama zaman ni tuan-tuan, mengikut falsafah, mengikut ahli kalam, mengikut pelbagai ni. Kalau kita ni bukan dalam tempat dia. Yang saya bagi tahu cara mudah bagi tuan-tuan, Allah Ta'ala itu tidak terikat dengan tempat, au zamanin, tidak terikat dengan masa, au ataupun ini mustahil juga, au tattasifa zatuhul aliyatu bil hawadis, ataupun bersifatkan oleh Allah Ta'ala zat yang tinggi itu bersifatkan dengan sifat yang baharu. Itu pun mustahil juga. Allah Ta'ala bersifatkan dengan sifat yang baharu. Tadi dah di antara contoh dah bagi dah. Allah itu ada tempat, Allah itu ada jihad, ada arah kiri kanan. Itu sifat benda yang baharu. Allah Ta'ala ada apa itu lagi, Allah Ta'ala ada ruang. Setengah-setengahnya dia dah ulah tadi. Allah itu mengambil ruang, Allah Ta'ala itu mengambil apa itu jihad. Allah Ta'ala terikat dengan masa, dengan tempat dan sebagainya. Maka itu semua mustahil. Sifat Allah bersifat dengan sifat bil hawadis, benda yang baharu. Zat Allah Ta'ala akan apa? Akan hancur satu hari nanti. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu sifat bagi makhluk. Setiap yang wujud satu hari akan hancur, akan lenyap, binasa. Kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu, kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu yang wujud itu fan, akan fana, akan lenyap. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah zat Allah dzul jalali wal ikram. Kalau kita kata zat Allah bersifatkan dengan hancur, lenyap satu hari nanti, itu juga mustahil. Au tattasifa zatul aliyatu bil hawadith, atau banyak dah bagi taswir ni supaya kita pegang betul-betul ni. Au yattasifa bis sirari awil kibar, ataupun mustahil juga kalau kita kata Allah Ta'ala itu bersifatkan dengan sirar, dengan kecil, awil kibar, atau bersifatkan dengan besar. Tak boleh nak kata Allah Ta'ala itu kecil, tak boleh nak kata Allah Ta'ala itu besar. Lepas tu ustaz kita duduk semaya Allahu Akbar, Allah paling besar tu lah ke mana? Sudah tak bercanggah dengan ni. Sedangkan Allahu Akbar itu iktikad kita, Allah paling besar. Kita kata Allahu Akbar, Allah paling besar, Allah maha besar. Di situ maha besar dari segi pangkat, kedudukan, martabah. Itu bukan besar dari segi saiz. Kau tuan-tuan duduk semaya Allahu Akbar, Allah paling besar, lebih besar daripada KLCC. Lagu tu. Jangan itu salah i'tikad. Allahu Akbar, Allah maha besar, lebih besar daripada gunung Uhud kalau pergi Mekah. Bukan besar itu, besar martabah Allah, kedudukan Allah. Makanah dia bagi, bukan makanah. Jadi mustahil kalau kata Allah Ta'ala itu bersifatkan dengan kecil atau besar. Apa maksud saghir, kecil? Bahasa Arab. Bahasa Arab saghir itu bermakna qalilul ajza', sedikit juzuk dia. Orang yang kurus, kenapa kurus? Qalilul jaza', qalilul ajza', kerana juzuk tubuh dia kecil, badan dia kecil, tulang dia pendek.
Orang pendek tu kerana tulang dia pendek, daging dia tak banyak. Maka sebab tu kita kata kecil anak-anak kita tadi kan, anak baru lahir, baby dan sebagainya, setahun 2 tahun, kerana apa? Tulang dia pendek, daging dia tak banyak. Sebab tu dia panggil dia budak kecil. Budak kecil di sini, kecil juga dari segi saiz, kecil juga dari segi kedudukan dalam rumah tangga kita. Dia paling kecil, tak gitu. Kemudian kabir. Kabir ni bahasa Arab, bahasa kita ni besar. Besar tu apa makna dia? Besar itu adalah kathirul ajza', juzuk yang banyak. Ada orang besar sini? Tak nampak besar sini. Semua sederhana belakang. Kalau ada yang saiz besar, 100 kilo ke atas, makna dia apa? Juzuk dia banyak, daging dia banyak, tulang dia besar, tulang dia panjang. Itu definisi bagi kabir, besar. Jadi tak boleh kita nak kata Allah Ta'ala itu zat yang saiz dia besar, lebih besar daripada gunung Uhud, lebih besar daripada KLCC. Tak boleh. Bukan besar itu maksudnya. Macam kita kata Allah Ta'ala yang tinggi. Tinggi macam mana? Bukan tinggi saiz. Tingginya Allah Ta'ala lebih tinggi daripada menara Dubai. Bukan tinggi macam tu. Tinggi dari segi makan. Nampak simple je tuan-tuan, tapi ni bab akidah. Kalau kita tak betul hal ni, kita dah semayang berapa tahun, 50-60 tahun, out ke laut Cina Selatan, tuan-tuan. Sebab apa? Akidah kita tak betul. Kita dah ingat tu Allah tinggi saiz. Atas itu dia panggil atas dari segi kedudukan, martabat. Macam kita kata orang atasan, orang bawahan. Bila kita buat gotong royong di surah Al-Munir, kita jemput Datuk Seri mana nanti, tiba-tiba kita makan sekali, duduk satu meja 10 orang itu, ada Tok Sioknya, ada imamnya, ada AJK-nya, ada orang kampungnya, duduk sekali satu meja. Kemudian kita kata, ni orang atasan. Atas apa? Makan sekali. Orang atasan duduk makan atas lah, tikak. Kata Rasulullah ni ada tikak 10, makan tikak 10. Kenapa makan sekali? Apa maksud atasan itu? Atasan dari segi martabah, pangkat dia. Itu orang atasan, orang bawahan. Dan kadang-kadang orang atasan tu, kalau satu office tingkat 13 tu, orang atasan duduk tingkat 1. Staff orang bawahan duduk tingkat 13. Sekarang ni siapa lebih tinggi? Siapa lebih tinggi? Staff ke CEO? CEO ni tingkat 1 je. Orang staff duduk tingkat 13. Jadi siapa yang tinggi di sini? Kita jawab dari segi pangkatnya, mana pun dia balik rumah ke nanti, dia pergi outstation ke nanti, CEO tadi, dia tetap orang atasan. Walaupun dia duduk underground, tempat parking bawah tu pun, dia tetap dipanggil orang atasan. Orang bawahan staff tadi, dia pergi mana sekalipun, dia tetap orang bawahan. Dia tetap staff, dia tetap pekerja di bangunan tersebut. Boleh faham tuan-tuan? Jadi tak sah akal kita kata kalau Allah Ta'ala itu bersifatkan dengan kecil dengan makna qalilul juzuk, qalilul ajza', ataupun kabir, besar dengan makna kathirul ajza', banyaknya juzuk-juzuk. Tak boleh. Au yattasifa bil aghrad fil af'al wal ahkam. Mustahil juga kalau kita kata zat Allah Ta'ala itu zat yang bersifatkan dengan aghrad. Aghrad ni apa tuan-tuan? Aghrad ni mengambil tujuan ataupun ada faedah, ada objektif daripada apa? Fil af'al, daripada perbuatan-perbuatan dia. Allah cipta kita ni ada objektif dia, yang mana objektif tadi pulang kepada dia. Itu tak boleh. Allah Ta'ala cipta kita ni ada tujuan tadi kembali kepada Allah Ta'ala. Ada objektif di dalam perbuatan dia. Cipta matahari, cipta bumi, cipta langit, cipta malaikat, ada objektif yang kembali faedah daripada Allah Ta'ala. Itu tak boleh. Ataupun ada objektif tujuan di dalam ahkam, dalam perintah-perintah dia. Dari segi semayangnya, 5 kali sehari semalam Allah Ta'ala suruh kita mari sini kerana ada tujuan faedah yang kembali kepada Allah Ta'ala. Dalam puasa bulan Ramadan nanti ada tujuan supaya kebesaran Allah Ta'ala makin besar. Dalam hadis kursi kata, wa'alam, ketahuilah, law anna
Lau anna, kalau sekiranya, annasakum, manusia kamu, jinnakum, jin kamu, segala makhluk-makhluk, semuanya bertakwa kepada Allah Ta'ala, bertakwa, lebih takwa daripada orang yang paling takwa di antara kamu, maka ketahuilah kebesaran Allah Ta'ala tak naik walaupun 1 inci bahasa kita. Maknanya kalau kita beribadat, sujud, tak bangun-bangun, tak makan nasi kepada Allah Ta'ala, itu tidak menyebabkan kebesaran Allah makin naik. Bukan kata semua duduk sujud pada Allah Ta'ala, satu orang pun tak buat maksiat, maka Allah Ta'ala pun segar sikit rasa. Tak macam tu. Dan sekiranya semua makhluk-makhluk, manusia, jin, semua buat maksiat pada Allah Ta'ala, langgar perintah Allah Ta'ala, itu pun tidak menyebabkan kebesaran Allah Ta'ala turun 1 zarah. Tak turun pun, tak terkesan pun kebesaran azmah Allah Ta'ala disebabkan ibadah kita. Pala betul Ustaz, Allah Ta'ala kata, ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidakkah kita terjemah, tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Bukan itu kita terjemah je. Lepas tu, bukankah ada objektif tu? Sudahlah, mana kita nak jawab? Tidaklah aku cipta manusia dan jin melainkan untuk beribadat kepadaku. Dalam tafsir Jalalain dia kata, illa liya'rifun, melainkan untuk mengenali aku. Daripada tafsir ni kita dapat faham sikit-sikit untuk kenal Allah. Kita kenal Allah ni, tujuan dia ataupun objektif faedah dia kembali kepada Allah, kepada kita. Kepada kita, supaya kita makin kenal Allah, makin bersemangat, semakin cinta, muhabbah untuk kita beribadat, taat pada Allah. Dalam kaedah tafsir dipanggil lam di sini, illa liya'budun. Lam di sini, liya'budun di sini dipanggil lam lil hikmah. Tidaklah aku cipta manusia dan jin melainkan hikmahnya. Hikmahnya manusia dapat ibadat kepada aku. Itu dia. Dia tak jadi objektif lah. Hikmat kepada manusia itu sendiri. Hikmat tadi kembali kepada manusia itu sendiri. Ataupun lam di sini panggil lam lai sayrurah. Terjemah apa kalau lam li sayrurah? Tidaklah aku cipta manusia dan jin itu melainkan untuk buka jalan ibadat kepada aku. Buka jalan kepada kita untuk ibadat kepada Allah. Jadi objektif pergi kepada kita juga, tak pergi kepada Allah. Baik dengan makna hikmah ataupun baik dengan makna apa? Makna sayrurah, dia akan objektif, tujuan. Hikmah tadi akan kembali kepada hamba, tak kembali kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tak berhajat kepada kita, tak berhajat kepada sujud kita, zikir kita, dakwah kita, tak berhajat 1 sen pun tak berhajat. Seperti mana hadis kursi yang saya baca tadi. Semua apa yang kita lakukan ini, sembahyang kita, puasa kita, haji kita, faedah dia kembali kepada kita. Malah kalau kita terjemahkan dengan makna hak sentiasa kita terjemah pun, itu pun tak lagi maksud. Tidaklah aku cipta manusia dan jin melainkan untuk ibadat kepada aku. Ibadat kepada Allah Ta'ala. Tapi kita ibadat, kita sembah Allah Ta'ala, kita lakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, manfaat dia pergi pada siapa? Tetap pergi pada kita juga, tak pergi pada Allah pun. Allah tak nak pahala pun, Allah yang bagi pahala. Allah tak nak syurga pun, Allah yang cipta syurga. Kita yang berhajat kepada pahala, kita yang berhajat kepada syurga, dan dapatnya syurga itu tanda keredaan Allah Ta'ala kepada kita. Jadi mustahil awiyat tasifat, bersifatkan Allah Ta'ala itu dengan aghrab. Cantik betul-betul. Aghrab mana? Ada tujuan, ada objektif. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala cipta, berbuat sesuatu ada objektif, ada tujuan dia. Baik dalam perbuatan fil af'al wal ahkam, baik di dalam titah perintah, hukum, hakam yang Allah taklifkan ke atas kita. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala, demikian mustahil juga ke atasnya Allah Ta'ala. Mustahil juga. Mustahil di sini mustahil akal juga. Maknanya akal kita tak boleh brain, tak boleh fikir, tak boleh imagine. Kalau kata Allah Ta'ala itu alla yakuna qa'iman bi nafsihi, bahawa Allah Ta'ala itu berdiri dengan diri sendiri. Mustahil kalau kita kata Allah Ta'ala itu tidak berdiri dengan diri sendiri, tidak berdiri dengan caranya sendiri. Apa dia taswir?
dia buka rupa. Dia buat rupa, apa maksud tidak berdiri dengan diri sendiri? Bi ayyakuna sifatan yakumu bi mahallin. Qaimun bi nafsihi kan. Qaimun bi nafsihi ini dua sudut kita bincang selalu. Satunya kita nak bagi tahu bila Allah Taala itu qiyamuhu bi nafsihi kan. Allah Taala berdiri dengan diri sendiri, itu maksud kita nak hurai daripada dua sisi. Sisi pertama kita nak bagi tahu Allah Taala itu bukan seperti sifat yang mana nak ada dia terpaksa tumpang zat. Dan sisi yang kedua, Allah Ta'ala itu bukan sejenis zat yang nak ada dia berhajat kepada mukhassis, tukang zat lain yang cipta dia. Itu maksud qiyamu ta'ala binafsi. Jadi akal kita tak boleh brain kalau kata Allah Ta'ala itu tidak berdiri dengan diri sendiri. Makna apa? Akal tak boleh brain. Kalau kata Allah Ta'ala itu dia seperti sifat yang terpaksa tumpang zat. Bila kita bincang tentang sifat dan zat, selalu ulama kita bagi tamsil tentang manis pada gula, masin pada garam, pedas pada cabai. Allah Ta'ala itu dia berdiri dengan diri sendiri. Bukan seperti mana manis tadi nak ada dia terpaksa tumpang zat gula. Masin tadi nak ada dia terpaksa tumpang zat garam. Pedas tadi nak ada dia terpaksa tumpang zat lada cabai. Kau ada pergi kedai Aceh nak beli lada, nak beli apa itu, nak beli cabai. Saya nak beli cabai ni, tolong pack asing-asing, pedas asing, cabai asing, boleh? Nak beli, nak asing-asing. Nak apa tu, nak lada tapi pedas kita buat asing, packing asing, boleh? Tak boleh, sebab pedas tadi dia terpaksa tumpang mana-mana zat. Sama ada dia tumpang zat lada cabai ataupun dia tumpang zat coklat hack. Gen Z tak tahu coklat hack apa. Pakcik-pakcik kita ni tahu coklat hack kan pedas juga lah, kecil-kecil ni sekarang tak pedas dah. Apa lagi zat yang pedas? Ada lagi zat yang pedas? Ada. Kata-kata yang pedas. Itu ambil intibari pula tu. Jadi dia terpaksa tumpang mana-mana zat pedas tadi. Jadi kalau kita kata Allah tak berdiri dengan diri sendiri, terpaksa kita faham yang Allah Ta'ala itu seperti sifat yang mana nak ada dia terpaksa tumpang mana-mana zat. Seperti mana manis tadi terpaksa tumpang zat gula, masin terpaksa tumpang zat garam. Ay yakuna sifatan yakumu mahalik au yahtaju ila mukhassin. Ataupun kita faham Allah Ta'ala itu berdiri sendiri, dia adalah zat, tak perlu tumpang orang lain dah. Seperti mana gula tadi nak ada dia tak perlu tumpang siapa-siapa dah. Gula nak ada dia tumpang siapa? Dia tumpang plastik. Plastik tu nak packing dia je. Boleh bawa tangan je pun. Gula tadi ataupun garam tadi nak ada dia tak tumpang mana-mana zat dah. Tapi nak ada dia tetap berhajat kepada pencipta. Betul tak betul? Berhajat kepada Allah yang mencipta gula tadi, garam tadi, cabai tadi. Jadi sisi yang kedua, kita tak boleh kata yahtaju ila mukhassis. Zat Allah Ta'ala, kita kata dia tak tumpang mana-mana zat, tapi zat Allah Ta'ala nak ada dia berhajat kepada mukhassis. Apa maksud mukhassis? Berhajat kepada tukang cipta dia. Tak boleh terima Allah Ta'ala ada tukang cipta. Kita belajar dalam bab dalil nanti. Kalau Allah Ta'ala ada tukang cipta dia, siapa Tuhan sekarang? Dia ke yang mencipta dia? Tapi yang mencipta dia itu ada dengan sendiri itu, ataupun ada tukang cipta. Kalau dia ada tukang cipta, dia bukan Tuhan. Tukang cipta itu Tuhan. Lepas tu dia pula lagi dia panggil jadi tasalsul. Faedah dia tasalsul mana apa? Apa ni, hubungan yang berterusan, tak ada henti-henti. Kalau sampai kiamat ada henti, dia tak ada kiamat. Straight. Itu mustahil. Ataupun daur, dia panggil daur. Berpusing-pusing. Dia taqafu syai' ala syai'. Bergantung dengan sesuatu di atas sesuatu yang bergantung dengannya. Itu mustahil. Ini belajar dalam bab dalil nanti. Masuk isyarat bagi kita. 2 minit. Sebab tu kata kita terikat dengan zaman. Dan wa kaza yastahilu alaihi ta'ala. Demikian juga seperti mana kita sebut panjang tadi, mustahil Allah Ta'ala ada jihad,
baginya ada jihad terikat dengan zaman, dengan makan tadi. Wa kaza, demikian juga yastahilu alaihi ta'ala, mustahil di atas Allah Ta'ala itu alla yakuna wahidan, bahwasanya Allah Ta'ala itu bukan satu. Mustahil Allah Ta'ala itu bukan satu. Mana apa? Mustahil Allah Ta'ala itu dua, tiga dan berbilang-bilang dan seterusnya. Apa maksud la yakuna wahidan? Allah Ta'ala itu bukan esa, bukan satu. Dia buat taswir pula bi an yakuna murakkaban fi zatihi, bahwasanya Allah Ta'ala itu tersusun-susun, terhubung-hubung pada zatnya. Au yakuna lahu mumathilun. Kita ambil satu-satu. Bi an yakuna murakkaban fi zatihi, bahwasanya zat Allah Ta'ala itu bercantum-cantum, berhubung-hubung di dalam zatnya, seperti mana zat jisim kita, zat kita ni bercantum-cantum kan. Kita ni bercantum-cantum daripada peluk, daripada betis, daripada pohon, daripada lengan, daripada apa itu, tangan, jari dan sebagainya. Jadi zat kita ni zat yang murakkabun, dia panggil zat yang bercantum-cantum. Adapun bila kata Allah Ta'ala itu satu, esa, maksudnya Allah Ta'ala itu dari segi apa dia panggil, kita kena menafikan kam muttasil pada zat yang Allah Ta'ala itu bukan zat yang bercantum-cantum, yang berhubung-hubung seperti mana zat kita makhluk yang berjisim ini. Tafadhal, kita beri dalam pada azan insya-Allah. Kita nak habis sikit lagi. Sudah. لا حول ولا قوة.
لا إله إلا الله محمد رسول الله رب هذه الدعوة التامة والسلام سيدنا وبعث الله. Baik, dan kita sambung 5 minit saja lagi. Nak habis. Bi an yakuna murakkaban, taswir daripada Allah itu tak satu. Bahwasanya kita taswir bahawa Allah Ta'ala itu murakkab, bercantum-cantum, berhubung-hubung pada zatnya. Seperti mana zat kita yang berhubung-hubung di antara satu juzuk dengan juzuk yang lain. Itu mustahil bagi Allah. Ataupun taswir yang kedua, au yakuna lahu mumathilun fi zati, ataupun ada baginya Allah Ta'ala itu sesuatu yang sama, sebanding pada zatnya. Maknanya ini Allah ada zat lain yang mana zat dia sama dengan zat Allah. Sekarang ni kita tak tahu zat Allah Ta'ala macam mana. Yang tentunya zat Allah itu tidak bercantum-cantum, tidak berhubung-hubung di antara juzuk dengan juzuk yang lain. Tiba-tiba kita iktikad ada zat lain yang mana zat dia sama dengan zat Allah Ta'ala, yang tidak bercantum juga, tidak berhubung di antara juzuk dengan juzuk yang lain. Itu pun tak boleh, itu juga mustahil. Aw yakunu lahu, ataupun ada baginya Allah Ta'ala itu sebanding, sama pada zatnya, ataupun fi sifati, ataupun sama pada sifat dia. Kita letak ada zat lain pula yang mana sifat dia sama dengan sifat Allah Ta'ala. Contoh sifat al-khalq, al-khaliq, sifat mencipta. Cipta kita manusia, langit, bumi ni, tiba-tiba kita letak i'tikad ada zat lain selain Allah Ta'ala. Tak kisahlah zat itu Nabi ke, zat itu wali ke, zat itu siapa ke, yang mana zat tadi ada sifat khaliq, mencipta, seperti mana sifat khaliq yang ada pada Allah Ta'ala. Itu juga kita menafikan wahdaniyah fi sifatih, pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aw yakuna ma'ahu fil wujud mu'athirun fil fi'li min al-af'al, ataupun kita i'tikad dalam hati kita ni aw yaku, atau adanya berserta dengan Allah Ta'ala, bersama Allah Ta'ala fil wujud, dalam kewujudan ini, mu'athirun, ada zat yang memberi bekas, ada zat yang memberi bekas fi fi'li, pada perbuatan daripada perbuatan. Tuan-tuan, atas dunia ni banyak perbuatan. Sekarang perbuatan saya pegang gelas, tuan-tuan pegang pen, tuan-tuan pegang segala perbuatan ni, pohon-pohon sedang bergoyang, semua perbuatan tu. Tiba-tiba kita i'tikad perbuatan itu ada zat lain juga yang berbuat, bukan saja berbuat, tapi berbuat yang memberi bekas selain pada Allah Ta'ala. Itu kita menafikan, dipanggil apa? Wahdaniyah fil af'al. Kita menafikan tunggalnya Allah Ta'ala dalam perbuatan. Jadi dalam bab wahdaniyah ni kita kena nafikan adanya berbilang-bilang Allah pada zatnya, adanya berbilang-bilang pada sifatnya, adanya berbilang-bilang pada perbuatan di dalam perbuatan-perbuatan tu. Seolah-olah Allah Ta'ala buat sesuatu itu, dia kongsi dengan benda lain di dalam memberi bekas di dalam perbuatan daripada perbuatan-perbuatan. Akhir sekali, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala, demikian mustahil juga ke atas Allah Ta'ala itu al-ajzu. Apa maksud ajzu? Lemah daripada apa? An mumkinin ma, lemah daripada mana-mana, lemah daripada buat daripada mana-mana benda mungkin. Ini mustahil. Lawan bagi apa ni? Lawan bagi kudrah, sifat berkuasa bagi Allah. Lawan dia lemah. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu sifat lemah, lemah daripada melakukan, membuat apa saja, membuat, yakni mengada dan meniadakan daripada mana-mana benda mungkin, itu juga mustahil. Jadi tuan-tuan, kita hak lemahnya kita nak tak kenal Allah. Malah ulama kata lemah kita daripada kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, itulah kenal. Pelik dia bunyi. Lemahnya kita nak kenal Allah, itulah kenal sebenar-benar kenal Allah. Kerana Allah Ta'ala itu bukan satu zat yang boleh kita kenal dengan dari segi hakikat yang sebenar-benar hakikat. Kalau kita kenal pun, dia panggil atas-atas je. Malah Abu Bakar kata, idrak, ajzu an idrak. Lemah daripada nak kenal Allah, itulah kenal Allah. Jadi hari ni kalau orang kata, aku dah kenal dah Allah, menipu. Aku dah sampai kepada Allah. Ya, sampai ke neraka. Tak ada orang boleh sampai kepada. Kalau maksud sampai di sini, makna dia sampai kepada satu peringkat, satu maqam yang mana dia faham dia ini sampai bila-bila tak boleh sampai pada Allah. Kerana Allah itu Allah, Allah itu Khalik, kita inilah hamba, sampai bila-bila kita ni hamba.
Sampainya seorang pada Allah itu bukan mana orang dah sampai dah boleh peluk Allah. Allah sampai lamanya aku nak pergi padamu ya Allah. Bukan. Sampai pada satu peringkat yang kita kenal kita ni kita tak hamba, Allah itu tetap Allah yang mencipta kita. Ya Allah, aku sampai bila-bila pun tak boleh kenal kamu dengan sebenar-benar kenal. Itulah doa Nabi yang kata, ma'arafna kama haqqa ma'rifatik. Ya Allah, aku tak dapat ma'rifat mengenali kamu seperti mana hak sepatutnya aku ma'rifat pada kamu. Kalau Nabi pun, ketua Anbiya kata aku tak dapat nak kenal kamu seperti mana hak sebenar aku kenal kamu, siapa kita yang mendakwa aku ni banyak dah belajar tarikat, habis tarikat dah dunia aku masuk dah, aku kenal dah Allah. Menipu jawab dia. Mudah-mudahan Allah bagi kita hakikat kenal yang sebenar-benar kenal. Dengan kenal Allah Ta'ala tadi memudahkan kita untuk beribadat pada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ibadat. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmu adam. Allahumma faqihna fid din wa 'anna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftahna bi futuhil 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah. Assalamualaikum.